Dipersembahkan Brother Abdul Razak bin Abdul Rahim penerima tahap emas Anugerah Remaja Perdana Rampai Muda 2024. Untuk saya secara sukarela pergi ke rumah Encik Zam dan mendaftarlah secara sukarela. Sebab apa? Kawan saya yang dekat Keluang pun dia ada tanya juga macam mana nak join kan. Lepas tu dia cakap kalau macam saya daerah Kota Tinggi macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, mentor dan juga pengurus badan operasi. So siapa young people, anak-anak muda, awaklah semua. So this award journey is purposely for you. Co-curricular tambahan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan naik masa Perak sikit-sikit hilang. Sebab apa hilang? Sebab yelah diorang nak join aktiviti. Yelah kita kan muda, aktiviti memang kita nak join, tapi malas nak tulis laporan. Saya pun malas juga.